Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat Aku dan Laut SG. Janganlah mudah kita terpercaya dengan apa yang saya pamerkan dalam video ini. Malah fikirkanlah apakah ini benar ataupun nyata ataupun mimpi. Hanya sebuah hiburan, tidak ada kena-mengena dengan alam nyata dan alam bunian. Okey sahabat, terima kasih kerana dah subscribe channel ni. Dan semoga semua terhibur dalam channel Aku dan Laut SG. Kita dapat satu turun periuk sahabat. Alhamdulillah. Itu dia sahabat turun periuk tak disangka sahabat hari mendung dia pun ada sahabat. Alhamdulillah sahabat. Tu dia sahabat. Okey. Begitu indah sahabat berbintik-bintik dan warna berbiru-biru kelabu sahabat. Okey, syukur kepada Allah. Kita cuba lagi sahabat. Alhamdulillah. Okey sahabat-sahabat, alhamdulillah, syukur hari ini kita dapat double strike sahabat double strike begini dia nak sembunyikan diri dia macam penyu sahabat double strike sahabat, double strike. Alhamdulillah. Kita akan riliskan pada net dulu sahabat dan kita akan cast lagi sahabat selagi air masih jalan surut sahabat. Air masih jalan surut, agak tinggi cuaca begitu bahang, dan kita akan cuba lagi sahabat. Okey, alhamdulillah, sahabat. Okey sahabat-sahabat, ketam ni kita tak ambil sahabat ketam yang macam ketam batu ni, ataupun orang panggil ketam apa nama dia ketam apalah saya lupa sahabat, tapi kita akan riliskan sahabat. Okey, kita akan riliskan. Okey sahabat, kita tukar umpan sahabat
Alhamdulillah. Saya ingat tak ada sahabat. Rupanya ada sahabat. Ada lagi seekor sahabat. Alhamdulillah. Dengan ketam ni macam ni sahabat. Macam ketam apa namanya, ketam paya sahabat. Alhamdulillah kita dapat lagi sahabat. Saya gulung ingat tak ada. Rupa-rupanya ada seed dia. Okey sahabat, kita akan release dan kita akan cast lagi. Okey sahabat, sementara lagi menunggu hasil ataupun jaringan ketam ini, kita sambil bercerita sahabat. Saya ingin menjaring sahabat tapi masalahnya di Changi saya cuba cari jaring dah tak bawa masuk lagi, tak ada stok sahabat. Jadi itu yang buat saya tergendala sahabat. Kalau tidak memang saya ada plan nak menjaring ketam sahabat, menggunakan kayak sahabat. Tapi saya akan cuba cari di mana-mana. Kalau sahabat tahu boleh kasih komen Dan satu lagi saya nak ceritakan sahabat tahu tak DJ Casey yang selalu menyatakan janganlah kita mudah berdaya dengan apa yang kita dengar ataupun apa kita lihat, kerana ini adalah semata-matanya hanyalah hiburan untuk semua. Okey sahabat, Casey itu adalah sebenarnya jiran saya lama sahabat. Waktu saya dulu agak remaja, dia masih agak budak-budak sikit sahabat. Dia ada dua beradik nama dia Casey itu sebenarnya nama dia start pada K juga. Adik dia pun K juga. Jadi Casey ni sebenarnya saya kenal dah lama sahabat. Cuma dia dah lupakan saya sahabat sebagai abang dia lah. Saya kalau dengan dia pangkat abang sahabat. Okey, itulah cerita kita sementara kita menunggukan ketam sahabat. Okey, kita akan update lagi sahabat jika ada sahabat. Okey. Baiklah sahabat, inilah ketam terakhir yang kita dapat Tapi dia sedang lagi bertelur sahabat Kita akan riliskan sebentar lagi sahabat untuk berkembang biak agar kita sebagai ketam anglers boleh menangkapnya lagi. Okey, kita akan rilis dan lepaskan sahabat. Okey sahabat, kita akan riliskan semula. Okey sahabat, kita berjumpa lagi di lain dan video yang lain sahabat. Terima kasih kerana dah subscribe channel ni. Dan itu saja hasil yang kita dapat sahabat untuk tontonan sahabat-sahabat yang di rumah sana.